Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya nak tunjukkan cara-cara untuk pengisian markah UASA 2025 dalam sistem penilaian pentaksiran sekolah. Okey, cikgu dah masuk site SIPS ni. Kemudian cikgu pergi kepada panitia. Katalah cikgu ajar matematik, so pergi kepada panitia matematik. Kemudian cikgu cari gambar cikgu, nama cikgu. Tu dekat tepi tu, katalah cikgu Hindun ni, dekat tepi tu cikgu klik button UASA. Okey, dia akan keluar Google Sheet ni. So cikgu cek dulu atas ni, pastikan nama cikgu UASA Hindun binti Zawawi. Kalau nama orang lain cikgu bagi tahu saya. Kemudian cikgu akan masuk dekat tab pendaftaran ni lah, mula-mula sekali. So cikgu daftarlah subjek cikgu. Katalah cikgu ada ajar selain matematik, cikgu boleh daftar dekat Google Sheet yang sama. Contoh Hindun ajar matematik 2 UTM. Lagi katalah dia ajar lagi 2 UITM. So subjek matematik. Kemudian dia ajar PJK juga, so daftar je MP1, MP2 ni. Dah selesai cikgu daftar. Kemudian cikgu pergi kepada tab bawah ni, tab MP1 untuk kelas 2 UTM. Okey, dia keluar nama lah. Automatik keluar nama. So jika pelajar tu pelajar baru, nama dia akan letak dekat bawah sekali ni. Kemudian cikgu dah tanda markah, cikgu isi pada ruangan UASA ni. Dekat ruangan UASA ni cikgu isi markah. Dekat ruang yang lain saya dah block lah, cikgu tak boleh nak tekan lah. So isilah. Pastikan markah yang cikgu isi adalah markah per 100. Untuk semua subjek markahnya per 100. Okey. Kemudian kalau tak hadir, cikgu letak kosong. Kalau tak hadir, cikgu letak kosong, grade dia T, tak hadir. Kalau dia hadir tapi markah dia kosong, cikgu letak 1. Okey, minimum markah dia 1. So dia akan F lah grade dia. Sekiranya dekat pertengahan ni ada warna merah dengan warna kuning ni, maksudnya pelajar tu dah pindah. Dekat pertengahan nama ni ada warna merah dengan warna kuning, maksudnya pelajar tu dah pindah. Okey, so cikgu isi selesai. Kemudian cikgu pergi pada MP2. MP2 ni subjeknya pendidikan PJK ni. So cikgu isilah dekat ruangan UASA ni. Itu sahaja. Terima kasih cikgu.